Mak, kenapa motor aku tumbang ni guys? Motor aku tumbang kali ni sebab aku nak tukar oil pump dia kepada racing. Okey, itu saja. Okey, jom tanpa lengah-lengahkan masa, kita mulakanlah. Okey, sebelum tu aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang tengok video ni. InsyaAllah dalam awal tahun depan aku akan buat giveaway untuk video aku. Jadi giveaway apa korang kena tunggulah. Teruskan like, share dan subscribe guys. Okey, jom kita mulakan. Okey guys, jom kita tengok apa beza oil pump racing dan oil pump standard. Okey, untuk oil pump standard ni, okey, korang boleh tengok dekat sini, dia punya ruangan untuk menolak minyak hitam tu kecil lah. Okey, kalau macam yang ini, okey, giginya lagi sikit. Maknanya ruangan dia makin besar untuk dia tolak minyak hitam tu. Jadi berguna jugalah oil pump racing ni. Memang ada function lah, dia akan menolak minyak hitam lebih untuk masuk, untuk tembak ke head balik, untuk lebih lah lancar punya perjalanan minyak hitam tu. Okey, jadi itulah je yang aku nampak beza kat sini. Lepas tu yang beza dia, okey, tang sini dia, yang standard ni dia kedudukan dia, ruangan dia tak adalah terlampau dalam, dia dalam sikit je. Okey, yang untuk racing punya ni, dia kedudukan dia lagi dalam, maknanya dia takung minyak hitam tu lebih lagi lah. Tiga lubang semua dalam. Yang ini semua sikit je dia punya ruangan tu, standard. Okey, memang berfunction lah, berguna, berfunction pula kan. Okey, jom aku nak pasang balik guys. Okey, untuk nak pasang aku pun, ini first time aku buka oil pump, jadi aku akan cuba je. Segini je, dia tak susah pun oil pump ni. Okey, jom kita pasang. Okey, dari segi gigi lah. Okey, kita nak tengok pula gigi dia. Okey, yang ini untuk racing, yang ini untuk standard. Okey, gigi dia bagi aku tak ada beza sangat, lebih kurang je. Cuma dia punya batang ni lah. Yang ni nampak, yang racing ni nampak kecil sikit. Yang besar standard ni besar. Mungkin kedudukan lubang tengah tu tak ada apa. Ini untuk dia punya pemegang tu je. Okey, jom. Tak nak masuk kot. Ketat guys. Pasal ada benda lah aku silap ni.
Apa ya? Okey, kita longgar sikit. Oh, dia terlampau fit. Okey. Skru dia ni korang tak boleh ketat sangat, terlampau ketat. Jadi ketat dengan situ terus. Ketat kemudian ni. Okey, ketat sikit. Okey. Boleh ketat. Okey, ngam guys. Patutlah aku ketat dulu tadi. Aku pelik kenapa lah. Tidak. Okey, jom masukkan yang ni pula. Oh. Sekejap, aku ambil plier lagi senang. Okey, ini dia plier. Jom guys. Okey, senang pakai plier. Okey, yang ini tadi mungkin dia ketat sebab tu. Okey, jom longgarkan sikit pelik. Okey, baru dia lancar pusing guys. Okey. Baru kita ketat semula. Jangan terus ketat oil pump ni. Tapi biasanya kalau korang beli oil pump, korang tak payah buka lah. Sebab aku dah tunjuk lah. Aku cuma nak tunjuk beza dia je. Itu sebab aku buka. Okey. Ketat lagi sikit. Okey ngam. Jom kita mula pasang guys. Pasang. Okey. Untuk pasang ni. Okey. Cara pasang dia. Okey. Korang kena tengok lah kedudukan pada ni. Dia tak ada apa kedudukan. Korang kena buka apa ke apa. Kedudukan dia macam ni. Macam ni pasang dia. Gigi yang ni, okey, korang kenakan dengan ada gigi satu bawah ni. Okey, dekat crankshaft. Okey, jom. Itu je, pasang je. Okey, jom. Kita check dulu gigi dia. Okey. Gigi dah masuk. Okey, dia main guys. Ngam. Okey, jom kita masukkan skru dia guys. Skru dia just kita masuk je. Dua pendek dekat sini. Okey, dekat sini satu. Okey, lepas tu lagi satu belah sini. Okey, dan lagi satu ni panjang. Panjang ni korang dia kedudukan dekat sini. Okey, yang panjang aku lupa nak cakap. Okey, yang panjang ni korang tak boleh masuk macam tu je. Kalau korang nak masuk macam tu je boleh. Tapi korang kena buka dulu kelas apa semua lah. Jadi kalau korang tak nak susahkan kerja korang, korang masuk terus. Siap-siap. Macam tu. Lepas tu just masukkan balik oil pump. Okey, macam tu. Okey, kita dah masukkan. Okey, kita masuk je skru ni. Ngam guys, jangan risau. Benda ni terlampau mudah kalau korang nak buka sendiri lah. Cuma kadang tu orang, yelah, tak berani nak buka sendiri. Kalau tak berani, just hantar komen. Komen tahu lah nak selesaikan macam mana. Cuma oil pump ni, kalau boleh, beli je yang mana satu. Ikut pada kemampuan korang lah. Jangan korang nak beli oil pump NK 100 lebih. Janganlah. Bajet korang RM50. Janganlah beli yang mahal. Beli yang murah pun cukup. Yang macam aku pakai ni Espada. Espada ni dalam tak sampai RM50 lah tempat aku. Ikut pada tempat juga lah. Ada tempat yang mahal. Okey, jadi oil pressure tu akan menjadi lebih tinggi lah untuk korang. Susah sikit dia nak jam panas. Minyak hitam tu akan berjalan dengan lebih lancar dalam head. Lepas tu minyak hitam untuk tendang di belakang piston pun memang lebih sikit. Okey lah kan, daripada pakai oil pump standard dia kurang sikit kadang-kadang. Dah mula jam panas. Kenapa dek? Motor spek 62, oil pump standard, manalah nak maunya. Tak support lah guys kan. Tak support. Okey, jadi kalau boleh motor kalau dah piston tu sampai 62, 65, kalau boleh tukar lah oil pump ni. Jangan sampai satu masa rosak betul-betul. Rosak teruk baru kau menyesal. Ni hitam tak naik puncanya. Kalau boleh tukar. Aku ni kadang buat kerja kelang kabut ke. Biasalah. Nak kerja makan laksa petang ni. Member-member ajak makan laksa. Motor aku pergi buka pula sekarang. Tak apa. Sekarang aku nak tukar minyak hitam pula ni. Minyak hitam ni dah lama ni. Tak tukar. Dah hitam lah. Dah banyak karbon-karbon yang kena minyak hitam kan. Okey, jom tukar minyak hitam pula lepas ni. Okey, kelas macam biasa lah. Wave aku pakai kelas yang standardnya. Tak ada pun pakai Sonic punya ke apa ke. Just aku tukar spring. Lepas tu kelas plate aku menggunakan kelas plate original. Untuk lebih cekam lah. Sebab barang original ni selalunya lebih tahan lah. Sampai sekarang tak ada lagi masalah kelas merit ke apa ke. Just okey. Spring kelas pun okey, keras. Okey, untuk auto aku auto welding. Aku tak pakai stopper. Mungkin lepas ni aku akan pakai stopper pula lah.
Ini aku saja pakai auto welding je, senang. Jimat kos. Gasket 6mm sebab grand set aku jet 6. Carburetor PWK 30 kalau korang boleh tengok dekat sini. Okey. PWK 30mm. Memang ada 30mm ada tulis kat situ. Block 62, head 2630. Cam custom lah. Okey. Aku akan buat motor ni untuk spek long lah. Lagi satu. Kalau boleh lah. Okey. Korang jangan halang untuk enjin punya haba keluar lah. Ni benda ni. Benda ni aku selalunya aku akan letak oil filter kat sini. Oil filter ni untuk bila minyak hitam tu tolak sini, dia akan bertakung dekat sini. Kalau minyak hitam anda katalah jam piston ring kau barai, minyak hitam tembak ikut tengah enjin, akan bertakung kat sini, dia akan turun balik. Jadi dia akan takkan tembak terus. Kadang-kadang hari tu aku kena tembak terus. Jadi aku pakai benda ni. Benda ni dulu aku beli, bukan aku beli pun, aku dapat masa beli enjin Lifan dulu. Dulu aku ada pakai Lifan, sekarang dah tak pakai dah. Jadi benda ni memang aku dapat dulu. Aku gunakan untuk wave. Berguna ke benda ni. Okey, jom kita mula pasang lah. Okey, sebelum tu aku nak cuci dulu gasket-gasket dia apa semua. Aku nak cuci sikit lah bahagian bawah enjin apa semua. Okey. Sekejap lagi kita sambung dengan pemasangan kelas lah. Okey. Jom guys. Aku nak cuci dulu. Bye-bye. Okey guys, aku dah siap cuci apa semua dah. Memang dah bersih dah bagi aku lah. Okey, jom kita pasang mangkuk kelas guys. Okey, mangkuk kelas ni korang nak pasang senang je. Okey, korang just tengok dulu dekat anchor. Okey. Jom kita tengok guys. Okey, dah siap pasang. Macam tu je. Okey, jom kita ikat je skru dia. Okey, skru dia dekat sini. Semua skru dia lebih kurang je panjang. Dia tak ada beza yang panjang pendek macam AX5 lah. Kita masuk. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 8 aku tak pakai sebab aku pakai kelas tangan. Jadi dia tak lepas nak masuk skru kat situ. Okey, jom masuk yang ni. Seketat je lah. Okey, kalau ada yang tanya sebab apa aku tutup benda ni sekarang, adalah makcik-makcik bawang yang bising kan. Lambang ni. Alah, benda aksesori je pun. Lain lah kalau kita puja benda tu. Alamak kan. Ada lah makcik bawang dalam FB tu. Selalu orang FB selalu kebanyakannya orang-orang yang, yelah, dia orang dah lama main motor. Salah lah main benda ni. Alah, biasa lah budak muda. Habis tu buat apa orang jual kan. Okey, tak apalah, malas cakap pasal tu. Okey dah. Aku dah pasang semua. Okey, kita ikat sikit-sikit, jangan ikat terus guys. Okey. Okey, siap guys. Jom kita pasang pula dengan anchor dia. Anchor lah, aku panggil anchor. Okey. Ini okey, korang just pasang macam biasa. Ini senang je. Okey lah. Aku rasa setakat tu je kot aku tunjuk video kali ni. Mungkin okey. Aku akan sambung juga dengan bunyi start lah. Tapi benda tak ada apa sangat pun. Motor aku ni just biasa je. Aku buka tukar oil pump je, tak ada beza pun bunyi dia. Sama macam biasa lah. Start kan. Ni. Okey. Okey, exhaust. Pasang exhaust. Seronok pakai exhaust stopper ni. Macam ni lah. Korang tak payah buka semua exhaust. Okey, dia pasang situ je. Ngam. Okey. Jom kita pasang yang ni. 2000 years later. Siap juga motor aku. Okey. Aku dah siap pasang kelas apa semua. Jom kita try start. Dia tukar oil pump ni tak ada beza apa pun. Sama je. Just kita nak pastikan enjin tu hidup. Kelas main ngam. Okey, nak check kelas. Okey, tarik kelas. Try anchor. Kosong maknanya ngam lah kelas tangan ni. Okey. Bila kita lepas kelas ada kompres. Maknanya okey lah kelas tu. Okey. Dah pula laju ya. Okey, ngam. Motor modified memang bunyi kasar sikit. Dia takkan senyap ke. Kalau nak senyap pakai enjin standard lah, senang. Okey, ngam. Okey, nampak semua tak ada leaking apa, memang ngam lah. Okey. Nanti aku akan try lah runner lagi. Untuk motor ni aku belum habis runner lagi. Jadi New Year ni pun aku tak tahu nak pergi mana lagi. Just
Bawa je yang mana ada ni. Kita try spek ni untuk New Year. Okey. InsyaAllah. Boleh bawa. Kita mulakan dengan bismillah. Okey ngam. ES5 aku tak start lagi. Biar situ je. Nanti panas enjin ES5 pula. Sekarang masa untuk wave New Year guys. Okey. Okey aku dah tutup Okey, setakat tu saja video aku untuk kali ni. Kalau korang ada idea untuk konten apa aku buat, okey, korang boleh masuk dalam komen dekat bawah. Yang mana dah tengok video ni sampai habis, aku ucapkan terima kasih. Dan semoga kita berjumpa lagi pada next konten lah. Apa pula, just tunggu, wait and see, orang cakap kan. Okey guys, jangan lupa like, share dan subscribe. Teruskan support aku untuk aku create more konten untuk korang. Mungkin ada ilmu yang berguna ataupun apa-apa sajalah untuk menghiburkan korang ke apa ke. InsyaAllah aku cuba yang terbaik, okay? Let's go guys. Bye-bye.